Soalan. Interview sikit. Yang belakang ni yang betul kan Tibu? Awak rasa? Rasa... Patut nampak kat start farm tadi. Okey, Pak An kata nak tanya something kan? Okey, nak tanya selaku map kebudayaan tapi aktif juga dengan seni budaya dekat peringkat pusat. Macam mana nak handle semua tu dan apa perasaan malam ni, malam anugerah bagi semua penggiat seni di Universiti Kebangsaan Malaysia? Apa harapan dan juga pesanan? Harapan tak? Terima kasih. Okey. Harapan of course lah. Maksudnya bila walaupun kita study, kita datang sini memang untuk study, tapi kalau macam kita minat, tak salah untuk kita teruskan benda tu. Dia bagi lecture dekat aku. Ayat dialog untuk bintang seni ke? Anugerah bintang seni ke? Dialog untuk kejap lagi. Dialog untuk kejap lagi. Okey, terima kasih. Cantik baju. Sponsor kat mana ni? Sponsor. Nah, Prof. Bergaya Prof hari ni. Memang glamour. Kalau kata malam King and Queen ni kita punya anugerah dapat kat Prof. InsyaAllah Prof. Pandai berhati ni Prof. Okey Prof, saya nak tanyakan. Macam mestinya setiap orang akan sibuk waktu malam ni. Kan? Pasti kita nak spend masa dengan keluarga. Hari ni Prof dah bekerja penat. Tapi malam ini Prof sanggup datang bersama kami, pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia beserta alumni serta pegawai-pegawai kebudayaan. Apa yang Prof rasa untuk datang malam ni? Saya melihat seni ini amat penting sebenarnya. Trend sekarang di universiti terkemuka kan, terutamanya engineering, kalau nak masuk ke situ kena ada seni. Orang yang pandai menyanyi, yang pandai main instrumen, sebab seni ini dia akan membangunkan otak sebelah kanan, iaitu otak yang kreatif, creative innovation. Jadi kalau engineers ataupun accountant atau siapa-siapa tak ada seni, dia tak kreatif, dia tak inovatif. Dengar tu, berseni. Betul Prof. Dan baru saja kita dapat maklumat semalam Prof. Ada salah seorang pelajar daripada pelajar seni kita juga Prof dapat temuduga untuk peringkat kebangsaan dari seni tari. Dan mungkin Prof ada sikit pesanan dan juga harapan kepada semua yang terlibat dengan kegiatan seni di Universiti Kebangsaan Malaysia ni Prof. Saya sabaslah, mengucapkan sabas kepada yang terlibat pada hari ini. Saya tahu mereka ni adalah orang yang kreatif, orang yang berani, confident berada di atas pentas. Orang lain tak berani di atas pentas, menggigil kaki dia, bergetar tangan dia kan. Tapi yang ada kat sini ni berani mempersembahkan nyanyian ke atau apa-apa saja di atas pentas. Dan saya mengharapkan supaya lebih ramai lagi pelajar UKM terlibat dalam seni seperti ini. Okey, kita akan bermula majlis kita sebentar saja lagi Nan. InsyaAllah dalam tempoh beberapa minit lagi. Dan terima kasih kepada semua yang hadir malam ini untuk meriahkan lagi malam anugerah seni UKM 2015 ini. Dan saya tengok kat sini pun tim Baskers pun nak masuk ke dalam. Terima kasih kerana sudi menghiburkan kami. Terima kasih. Thank you bro. Oh, steady, salute. Saranghayo, kamsahamnida. Okey, tapi macam malam ni kita pastinya macam saya cakap bukan anugerah bintang seni saja. Kita ada anugerah mahasiswa, anugerah mahasiswi. Dan pastinya untuk pengunjung-pengunjung yang hadir, kita akan ada anugerah untuk King and Queen. Betul tu Nan. Okey, dan kita akan start majlis. Kita akan bermula sebentar saja lagi dan ini kita jumpa di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari panggung seni Universiti Kebangsaan Malaysia, terimalah Malam Anugerah Seni UKM 2015. Diriku tak di sini lagi.
Memperkenalkan pengacara anda, Farhan dan Mimi. Hello, Assalamualaikum, apa khabar? Panggang sini, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, hari ini saya akan menjadi host anda. Saya Syamimi dan... Saya Farhan. Okey, baiklah Farhan. Okey Mimi, hari ini kita bersama, saya bersama dengan Mimi untuk kita sama-sama menyaksikan Malam Anugerah. Oh, dekatnya kamera. Malam Anugerah Seni UKM 2015. Kau tu dah besar. Biasalah, I overshadow sikit. Okey, untuk kita saksikan banyak lagi anugerah-anugerah yang menarik untuk malam ini. Dan kita raikan semua penggiat-penggiat seni di Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Dan kita nak tengok apa pasti anda ada dekat dalam. Di mana kau? Ramainya Mimi. Apa khabar panggung sini? Assalamualaikum semua. Okay, behave. Datuk. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Prof. Prof tak berhenti tepuk tangan tu, risau pula saya. Tak terpecuk lah aku. Okay, yang paling penting Asoy cantik topi. Macam aiskrim pasu. Kalah aku. Okey, terlebih dahulu kita mengalu-alukan kehadiran semua ke Malam Anugerah Seni UKM 2015 betul, ini. tepuk tangan sikit. Bukan? Okey, buat pengetahuan anda semua, persembahan pembukaan kita tadi dihiburkan oleh kumpulan band daripada Kolej Pendeta Zabang. Mana dia? KPZ. Dan juga penyanyi yang kita bawakan tadi adalah Amalina dan beliau telah pun memenangi juara Band ICAF 2014 dan sikit. vokal terbaik. Berikan tepukan kepada Amalina. Ya, betul tu Farhan. Aduh, hongnya aku Farhan. Aduh. Dan terlebih dahulu, saya nak mengalukan kehadiran yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Insinyur Dr. Riza Atika Abdullah Okey Rahmat, Timbalan Naib Chancellor Haiwal Akademik dan Antarabangsa mewakili Naib Chancellor UKM. Datuk puji aku buat macam ni. Datuk jaga hati kau. Okey, kami juga mengalu-alukan kehadiran. Dan semua tu bersama dengan isteri Datin. Hai Datin anak perempuan boleh kena dengan saya. Okey, kami juga mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Dr. Imran Ho Abdullah, TNC Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat. Apa khabar, Prof? Saya Syamimi. Prof handsome. Kau jaga sikit, aku bagi lagi. Dan yang penting juga kita mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dr. Rounders Rafi Haji Muhammad, Ketua Pusat Kebudayaan UKM. Berikan tepukan. Orang hebat, orang kuat Pusat Kebudayaan orang ni. kuat Puskep. Dan kepada semua pengetua kolej, Dr. Suzuren, Cik Anwar. Tiba-tiba nampak saya atas mentas ni, nampak handsome. Kan, tiba-tiba macam lighting tu macam macam tu. Baiklah. Dan kami juga mengalu-alukan kehadiran fellow alumni UKM. Hai. Mana alumni? Dan kita tengok kat sini ramai. Malu pula dia tiba. Tak ada siapa nak layan kau. Kau jangan lompat lebih-lebih. Stage ni cukup untuk 30 kg orang je kau. Okey, baiklah. Tanpa kita melengahkan masa lagi, mungkin selepas ini kita ada persembahan dan juga anugerah-anugerah yang menarik dan kita nantikan sebentar nanti. Ya, betul tu. Tapi sebelum tu kita nak berikan dahulu pembukaan kepada majlis kita dan kita nak beritahu kepada semua, majlis Malam Anugerah Seni UKM ini merupakan satu majlis untuk meraihkan semua penggiat. All of you, all of me. All. Okay. Penggiat seni UKM. Aku sabar je dengan perangai kau. Dan seterusnya, Mimi ada nak sampaikan. Baiklah. Dengan ini kami menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Dr. Rounders Rafi Haji Muhammad untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan sijil kepada pelajar tahun akhir. Wah, lembut aku cakap. Datuk. Silakan, Prof. Baiklah, diharap kepada semua bersedia. Yang pertama dijemput kumpulan Teater Rimba, Artis Sukma, wakilnya. Okey, wakil cepat sikit, okey? Lari-lari gitu. Okey. Kelas. Aku masuk kau tak jerit. Okey, seterusnya kita menjemput kumpulan tarian Adia Matra, Artis Sukma. Merah you all. Okay, ambil saja tengok kamera, okay? Tengok kamera. Senyum. Gitu. Okay. Dan seterusnya kumpulan pengurusan seni Artis Sukma.
Silakan. Okay, go. Ni I punya team ni. Kelas-kelas. Baju sponsor tu. Okay, senyum-senyum tengok kamera. Gitu. Okay, Datuk jangan lebih sangat. Okay. Seterusnya, kumpulan pengurusan teknikal Arti Sukma. Mana dia budak-budak teknikal? Tanpa teknikal tak ada kita kat sini, tak ada kamera, tak ada mic. Betul. Inilah dia muka-muka dia. Inilah muka dia ni. Aku geram dengan dia ni. Okey, seterusnya. Kumpulan Gamelan Arti Sukma. Kumpulan gamelan. Mana dia gamelan? Mana gamelan? Gamelan 1. Gamelan 2. Tu dia gamelan pakai tie you all semampu. Yang paling penting ada bunga hidup dekat situ. Kan. Hayu, baju kita sama. Cantik bunga dia. Di sini bunganya, di sini akarnya. Gitu. Di sini bajanya. Okey, seterusnya. Kumpulan muzik moden Arti Sukma. Ya, persilakan kumpulan muzik moden. Karya, apa kabar? Ya. Nampak moden dekat situ. Nampak moden, kelas. Okay, seterusnya. Dan seterusnya kita mempersilakan kumpulan Angklung Arti Sukma. Mana dia anak-anak angklung? Angklung. Tu dia. Diikuti rapat di Bentes kumpulan Cak Lempong Arti Sukma. Pun gelak kan kau. Mana Cak Lempong? Cak Lempong Pong. Mana? Kumpulan Cak Lempong Arti Sukma. Cak Lempong, okay, come. Bukan senang tak nak berdiri satu stage dengan Dr. Randers. I pun first time ni. Okay. Okay, tengok kamera sikit. Senyum. Yang penting lagi kurus pada kau. Terima kasih. Ni baju bukan sebab I gemuk. Okey, seterusnya kumpulan Demolani tak serupa mula. DK Barat Tunas Warisan Arti Sukma. Yang paling kuat tepuk Abang Zul. Abang Zul, behave. Gitu. Isbarang baik, isbarang baik. Okey, baiklah yang seterusnya. Kumpulan nasyid Firasat Inzar Arti Sukma. Sebesalah aku nak cakap. Macam ini nasyid moden ni. Ni ke? Ni nasyid. Hai. Kelas nasyid musik moden sekarang. Kasut bawa pergi kawat ni. Kan. Kadang-kadang lurus. Tak nak dengar pula dia. Seterusnya kumpulan choir Arti Sukma. Mana dia? Dia. Macam-macam bunyi kau hari ni kan. Okey, senyum. Okey, seterusnya. Ni aku suka ni. Kumpulan Seni Silat Gayung Malaysia. Patutlah rumah aku tak ada gayung. Dia rupanya. Kau. Pusat Seni Silat Gayung Malaysia. Tu dia. Lemak gagah betul. Senyum. Gagah. Dia senyum pun lain ni. Takut tengok ni. Seram memang. Seterusnya kumpulan Seni Silat Gayung Fatani. Mana wakilnya? Gayung Patani 1. Gayung Patani ni gayung betul ni. Cabutan bertuah. Tepuk tangan untuk Abang Gayung Patani. Very the gayung you all. Terima kasih. Seterusnya, kumpulan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi. Asal yang tentang ustaz-ustaz semua aku punya sebut lah. Bagi kau insaf sikit. Mungkin aku punya zauj. Silakan tengok orang silat handsome. Hai. Ai, kawan kita rupanya dia senyum. Kat kau ke kat aku? Kat aku, engkau siapa nak senyum? Hai awak. Okey dah. Dan seterusnya. Ni biar aku sebut. Kumpulan Seni Silat Cekak Malaysia. Cekak Malaysia, where Cekak Malaysia? Tu dah bercakap. Baju batik biru tu betul lah tu. Okey, abang kita jangan main. Kita bagi time. Okey bang. Bang, Assalamualaikum bang. Hai kak. Jadi aku takut sikit. Diam, jangan kacau. Terima kasih bang. Terima kasih diucapkan kepada Terima kasih Dato' Randers. Gitu bergaya Dato'. Terima kasih. Tapi actually kan aku macam kesian kat kau tau. Macam aku boleh turun lah macam kesian gila. Kan? Dia bukan masalah kesian tak kesian. Kasut tu yang aku kesian tampung berat sangat.
Tapi kau? Aku tak apa. Macam tu. Manalah yang kau. Baiklah. Seterusnya kita pun dah happy-happy dah tengok tadi penyampaian sijil. Tapi kita nak tengok dulu crowd hari ni. Kita nak satu semangat daripada crowd Malam Anugerah sini. Tengok. Cuba KPZ ada KPZ. Macam mana aku KPZ tengok dia punya pecah? tagging kat sana KPZ tapi asal sana. KPZ. Biar betik korang Nak ni. tengok KIZ sebab pengetua dia ada kat sini. Kelas. KDO mana KDO? Okay. Kalau tak menyaut tadi so Encik Anwar lepas ni buang polis. Sebaik. Dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni dan kita tanpa melengahkan masa lagi Mimi, kita nak teruskan kepada anugerah seterusnya. Baiklah, kita akan mulakan 3 penyampaian anugerah yang pertama iaitu anugerah seni grafik, anugerah penerbitan seni video dan juga anugerah khas juri yang akan disampaikan oleh siapa Pak An? Encik Aja Zahmat dan Puan Siti Rahayu Muhammad Zaini. Dipersilakan ke pentas. Bayu, apa khabar? Baik. Baiklah, tanpa saya membuang masa, saya rasa pasti kehangatannya sedang dinantikan. Betul ya? Baiklah, saya teruskan dengan anugerah pertama, iaitu anugerah penerbitan seni grafik. Calon-calonnya adalah Nurhalis binti Sukiman dengan projek Dilarang Memakai Seluar Pendek di KPSN oleh Barisan Majlis-Majlis Eksekutif Kolej Tun Said Nasir. Kedua, Ashwani binti Abdul Rahman dengan projek Program Menjejaki Pengasas Zapin Johor dari Kolej Burhanuddin Helmi. Dan yang ketiga, Muhammad Syahrul Fizri, Pesta Pantun Integrasi Budaya IPT 2014 dari Kolej Ibu Zain. Dan pemenangnya adalah Pesta Pantun Integrasi Budaya IPT 2014 Kolej Ibu Zain. Calon-calon bagi anugerah penerbitan seni video. Nur Khalis binti Sukiman, Minggu Mesra Pelajar KTSN 2014, Kolej Tun Said Nasir. Muhammad Syazrul Fizri, Pesta Pantun Integrasi Budaya IPT 2014, Kolej Ibu Zain. Dan Fahili Ismail, 15 AUN 4th Asian Tree Educational Forum and Young Speaker Contest, Kolej Dato' On. Pemenangnya Farhili Ismail, 15 AUN 4th Asian Tree Educational Forum and Young Speaker Contest, Kolej Dato' On. Anugerah yang seterusnya iaitu anugerah kreativiti seni. Anugerah ini para penilai telah memberikan anugerah khas juri dimenangi oleh Pesta Pantun Integrasi Budaya IPT 2014 Kolej Ibu Zain. Tahniah kepada pemenang. Terima kasih. Hadirin sekalian, terimalah persembahan selingan daripada kumpulan teater Rimba Ati Sukma yang akan membawakan sedutan teater
alahai menantu. Gamuk kampung ni bajet pun. Allah. Allah Akbar. Ish, awak ni. Biba. Aku dari tadi perhati kamu ni. Hulu gile. Apa kamu cari? Awak ni sibuk lah. Marah pula kita. Allah. Biba ni mana Mary? Manalah saya tahu. Tadi dia duduk di jamban. Di jamban. Cik awak panggil Mary. Mary! Menantu kesayangan abang dah sampai. Yes. Mary mana kamu? Jenuh aku mencari. There's no water. Jenuh apa? No water. No. Water kejada. Ayo. Mana ada ayo? Kampung ni memang macam ni kerap. Tak ada ayo. Allah. Ni Mary. Alang-alang kamu kat sini ni aku nak tanya. Hari ni apa yang kamu nak ngajar aku? Since Ayah ketua kampung dia, Mary akan ajar Ayah cara untuk marah in English. Marah! Yes, marah dalam bahasa Inggeris. Yes, marah in English. Yang ini aku nak belajar. Marah nak pula kamu belajar. Untuk hati saya loh. Wow, okay, Yelah. cool. And then, okay. Kalau dengar berita buruk, cakap, oh my God! Cuba Mom and Ayah buat. Oh my God. Bunuh orang putih mawar. And then, buka mata besar, and then mulut besar, cakap, seriously? So it's, oh my God, seriously? Cuba Mom and Ayah buat. Biar mak cuba. Ya, Bang, cuba abang kasih saya berita buruk. Berita buruk. Biba. Judin dah balik. Bang? Judin balik tu bukan berita buruk lah, bang. Gila pula Biba. Nak kahwin lain. Abang? Itu bukan berita buruk, bang. Lain. Dah macam ahli diplomatik abang. Risau aku ni. Ni orang tua ni. Ayah, berita buruk Biba. Kampung kita terbakar. Oh my God. So strange. Biba. Aku macam dengar sosili kamu sebut. No. Itu yang dia ajar. Mary betul ke sosili? No, not sauce chili. It's, oh my God. Seriously? Bukan sosili. Kita cuba ya. 1, 2, 3. Oh my God. Seriously? Sama. Yeah. You got it. You both got it. Mary. Yes? Now that one breakfast roti canai by you, breakfast roti canai for you. Oh, roti canai? My favorite. That go first, you meet here, stay with Mak Biba ya. Okay. Hurry back. Roti canai. Dah berapa banyak kamu ajar wayang kamu tu? You mean bahasa English? Yelah, banyak ke? Banyak juga, Mom. Aku dah agak dah. Tadi dia kata dengan kamu sepatah haram aku tak faham. Yang aku tahu, roti canai je. Mom tak belajar dengan Norma. Belajar dadahnya. Dah asyik
Sebut je ayah cikgu aku tu. Dah. Sekarang ni, Mak nak kamu ajar Mak bahasa Inggeris yang senang-senang. Alah, yang budak-budak ajar tu. I got it. Mary, I can ajar Mom cara untuk menyanyi in English. Menyanyi? Yes, menyanyi. Menyanyi Mak suka. Okay, really good. Okay. First, why don't we sit down first? Yeah? Hei! Ini tak boleh. No. Ini duduk cara orang jantan. Jantan? Cara orang perempuan gini. Allah. Gini orang perempuan. Cuba kamu cuba. Like that. Pandai dengan aku. Dah dekat. Okay. Start with hit. Mary buat dulu and then only Mom ikut later. Yalah. Okay. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Cuba Mom ikut. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Tu lah. Knees and toes. Tu. No. Head and shoulders, knees and toes. Itu. My fat lady. My keladi. Keladi? No. My fat lady. Dia gelakkan aku ya. Macam ni lah. Biar Mak yang ajar kamu menyanyi bahasa Melayu dengan tarian sekali. Ya, kau Mary. Menyanyi in bahasa? Oh, so excited. Ya, kamu ikut Mak. Okay, Mom. Lenggang kangkung. Kangkung tu sayur, kamu tahu? Sayur. Sambung. Kangkung di tepi sawah duduk, petik kangkung badan tu lentik. Sambung lagi. Lenggang kangkung. Kangkung di tepi sawah, tunduk lagi, petik kangkung badan tu lentik. Pak. Yes. Cuba kamu buat. Okay. I think I got this. I'll do it right here, okay? Lenggang kang. Kang jatuhnya. Kangkung. Kangkung. Betul, ni budak. Dah. Sekali lagi. Okay. Tak payah. Kamu menari je lah. Biar Mak yang nyanyi. Okay. Kan keluar apa pula kau? Lenggang kangkung. Kangkung di tepi sawah tunduk. Aduh kerehnya dia ni. Tunduk. Lentik. Lagi. Lenggang kangkung. Kangkung di tepi sawah. Tunduk lagi. Lagi. Allah. Lagi. Dah macam nangka busuk jatuh. Lebih tengok dia duduk maya. Okay. Hey, Dad.
kangkang. Tegak kangkang ku. Okay, cuba. Lenggang, lenggang kangkang. Gitu. Ni mama aja ni, Okay, mama aja. one more. Okay, Ini, 1, 2, baik ya? 3, 4. Lenggang. Sure. Kabar. Lenggang, lenggang kangkang. Gitu. Okay, itu dia. Itu dia Sedutan. persembahan daripada kumpulan Teater Rimba Artis Sukma. Tepukan yang gemuruh. Ya, di mana ini daripada sedutan daripada teater Alahai Menantu. Okay, cuba buat sikit macam, oh my god. Boleh paling buruk. Kau cuba, no. Cuba. Okay. No, tu kat belakang stage. Sorry. Cuba buat. Okay. Macam mana? Oh my god. Okay, dah nampak? Kau. Okay, di mana teater ini adalah Johan Festival Teater Selangor 2013 dan juga 2014. Dan juga menduduki tempat yang ketiga dalam Festival Teater Kebangsaan 2014. Tepukan sekali lagi. Bakat student daripada Universiti Bahasa Malaysia ni. Betul tu. Sangat wow, sangat meletop. Okay. Baiklah Afnan, jadi kita tak nak buang masa. Orang pun macam dah macam, alamak pahal apa-apa dekat sini. Kita akan ke anugerah sebab dia pun bosan dengan kau. Kita akan ke anugerah yang seterusnya, iaitu anugerah apa Panan? Okay, anugerah seterusnya ini adalah anugerah seni bela diri. Anugerah pengurusan seni. Dan juga anugerah pengurusan teknikal serta serta diikuti rapat dan dibentas dan digeleceh oleh anugerah seni tradisi lisan. Dan dengan itu kita persingkat siapa? Yang saya pelik, dalam tema glamour ni. Aku suka gila dengan dia ni. Dalam tema glamour ni, tertiba kan dia macam tertiba. Macam dia macam corner sikit dia punya tema tu. Tapi beliau kata itu dah cukup glamour. Tak sampul apa. Tapi tak apa, walau apa pun dia pakai, aku tetap macam wow, macam tu. Okey, tak apa masa kita jemput Encik Roslan Abdul Salam dan Cik Zaitun Hassan. Tepukan yang gemuruh. Apa khabar Cik Lan? Baik Cik Zaitun. Pada malam ni kita dibertanggungjawabkan untuk mengumumkan 4 kategori ya Cik Lan. Okey, kita terus ke kategori yang pertama. Okey, untuk kategori anugerah seni bela diri UKM, calon-calonnya kena baca ya? Okey. Calon-calonnya adalah Muhammad Fikri Makram bin Wan Muhammad Rosdi daripada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia daripada Kolej Amuddin Baki. Yang kedua, Siti Salihatun binti Ismail, Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia daripada Kolej Burhanuddin Helmi. Yang ketiga, Nur Muhammad Safiuddin Mat Saiful daripada Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia, Kolej Dato' On. Yang keempat, Nur Zulaika binti Bahar daripada Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia, Kolej Amuddin Baki. Dan yang kelima, Muhammad Jamilul Naim Mukhtar daripada Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi UKM daripada Kolej Dato' On. Pemenang bakal menerima cenderamata, sijil dan wang tunai. Silakan Cik Zaitun. Okey. Pemenang bagi kategori Anugerah Seni Bela Diri UKM 2014 jatuh kepada Saudari Nur Zulaika binti Bahar dari Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia, Kolej Amuddin Baki. Yang diucapkan kepada Nur Zulaika. Kita ke kategori yang seterusnya, iaitu kategori Anugerah Pengurusan Seni UKM 2014.
Calon-calon bagi kategori anugerah pengurusan seni adalah Nur Syamimi Syahira binti Saripan dari kumpulan pengurusan seni Artis Sukma, Kolej Dato' On. Nur Syuhada binti Muhammad Azam dari kumpulan pengurusan seni Artis Sukma, Kolej Pendekta Zakbar. Nur Zaharah binti Hamdan, kumpulan Penta Artis Sukma, Kolej Burhanuddin Helmi. Dan pemenang bakal menerima cenderamata, sijil dan wang tunai. Silakan Cik Lan untuk mengumumkan pemenang. Okey, terima kasih Cik Zaitun. Sebenarnya saya tak perasan ada monitor kat bawah. Itu saya pandang keliling. Okey, pemenangnya adalah daripada Kolej Pendeta Zakbar, Cik Nur Suhaida binti Muhammad Azam. Silakan Cik Nur Suhaida. Itu dia dah datang. Okey. Tambah panas ya Cik Zaitun kategori ini. Seterusnya, baru nampak monitor kat bawah. Okey, seterusnya adalah kategori anugerah seni teknikal. Pengurusan teknikal UKM 2014, calon-calonnya. Nur Fatin Wahida binti Nur daripada kumpulan pengurusan teknikal Artis Sukma. Yang kedua, Nurul Asfiza binti Atan daripada kumpulan pengurusan teknikal Artis Sukma. Yang ketiga, Muhammad Hairul Nizam bin Syaharuddin, kumpulan pengurusan teknikal juga daripada Artis Sukma. Yang keempat, Nur Suhaizan binti Mat Yusof daripada kumpulan pengurusan teknikal Artis Sukma. Dan yang kelima adalah Siti Amira binti Mamat daripada kumpulan pengurusan teknikal Artis Sukma. Kolejnya saya tak pasti ya, sebab tak tertulis. Okey. Kita lihat siapakah pemenang bagi kategori anugerah seni teknik pengurusan teknikal pada tahun ini. Okey, pemenangnya adalah dari Kolej Ungku Umar, iaitu Muhammad Khairul Nizam bin Syaharuddin. Tahniah kepada pemenang. Okey, kita teruskan lagi Cik Zaitun. Okey, kita ke kategori yang keempat untuk kita punya bahagian, iaitu kategori anugerah tradisi lisan UKM ataupun pantun. Okey, untuk calon-calonnya adalah Ainur Syakira binti Muhammad Hisam dari kumpulan pantun Sangga Mustika dari Kolej Christmas. Yang kedua, calon kedua adalah Ahmad Syazwan bin Ahmad Tarmizi dari kumpulan pantun Sangga Mustika Artis Sukma dari Kolej Ibu Zain. Dan calon ketiga adalah Nurul Ashikin binti Ramli, kumpulan pantun Sangga Mustika Artis Sukma dari Kolej Pendeta Zakbar. Dan pemenangnya walaupun sebenarnya ramai lagi masuk, tapi kita cari the best ya. Shortlist. Okay. Daripada Kolej Christmas, saudari Ainur Syakira binti Muhammad Hisham, kumpulan pantun. Beliau seorang pemantun yang sangat tegar ya, mana-mana pun boleh jumpa beliau, daripada pergi ke mana-mana satu Malaysia ada. Ya, baru-baru ni menang. Memang anak mas UKM. Okey. Tahniah kepada pemenang. Kita nak pemenang juga. Nampaknya tugas kita dah tamat. Okey, terima kasih. Okey, kita terima kasih semua. Kita jumpa tahun depan. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, terimalah Haris Fayahid dengan lagu Hayalan.
Begitu dia persembahan daripada Haris Fahaid. Berikan tepukan sekali lagi. Oh gitu. Tadi Abang Amar kata patutlah menang nasyid ortodoks. Cantik topi Haris. Okey, baik. Dan sebelum tu juga kita nak beritahu sedikit tentang malam ini. Kita ada beberapa kategori anugerah yang kita sampaikan saja lagi. Dan kita akan hidangkan anda semua dengan persembahan dari sudut seni tari, seni nyanyian, seni teater dan sebagainya. Sebelum tu, lulusis. Oh gitu, wow. Gitu you all, bergetar tulang keting. Cantik dulu si cantik. Nanti kita selfie, okey. Baiklah, tak melengahkan masa lagi sebab saya seorang, saya tak nak cakap apa ni. Alah, getar. Okey, baiklah, seterusnya persembahan tadi juga merupakan persembahan yang telah pun memenangi anugerah seni vokal UKM 2013 dengan lagu Hayalan sebentar tadi. Dan persembahan itu juga telah pun dipersembahkan pada konsert di Raja yang lalu. Baiklah. Power sekarang teknologi, panggung seni pun pakai. Seterusnya kita teruskan dengan anugerah seni tari, anugerah seni teater, anugerah seni muzik dan juga anugerah seni vokal. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Yani Kasian dan Puan Rosmalinda Abu Samah untuk ke pentas. Assalamualaikum Bu. Salah. Assalamualaikum Abang Kancil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Sorry, sebenarnya macam nervous pula. Tak tahu kenapa. Okay. Tapi satu perkara yang saya nak semua orang tahu. Okay. Dah lebih 10 dekad saya kerja kat UKM. Dan setiap kali malam anugerah seni, inilah pasangan saya. Teman tapi mesra. Terima kasih. Okey. Maksudnya sekarang I kena tukar intonasi sikit, kasih lemah lembut sikit. Baiklah. Saya teruskan. Baik. Silakan. Okey, tanpa melengahkan masa. Okey, kita terus kepada anugerah seni tari. Anugerah seni tari, calon-calonnya adalah Muhammad Rafizi Dalin, a.k.a. Asoy, Nur Khalida Amran, a.k.a. Cik Da, Muhammad Safwan bin Abdul Wahab, a.k.a. Sewe, Lydia Emak, dan Sylvia Yahumid ataupun Oga. Abang Kancil tak nak bagi saya keputusan? Okey, apa-apa pun sebelum gigil. Sebelum nak cakap sikit, sebelum Mami umumkan keputusan, apa-apa pun buat anak Mami, Mami sayang semua. Okey, pemenangnya ataupun anugerahnya dinobatkan kepada Muhammad Safwan bin Abdul Wahab. Tahniah weh. Yang lain pun tahniah. You all bagus di hati Mami. Don't worry. Love you guys. Anugerah seterusnya adalah anugerah teater. Yang menggigil saya, bukan peserta yang menggigil. Sebab saya berdebar-debar. Kerana perjuangan harus diteruskan dalam dunia seni, teater dan lain-lain. Jadi belajar berlakon tidak semudah yang anda fikirkan seperti yang anda lihat tadi. Baiklah, izinkan saya untuk
menyampaikan pengumuman yang ada di tangan saya. Orang teater. Nur Azwani binti Muhammad Marzuki, Kelab Kupas College Tun Dr. Ismail. Haifah binti Nordin, kumpulan Teta Rimba Arti Sukma College Tun Usin On. Fatin Hamimah binti Basiran, kumpulan Teta Rimba Arti Sukma College Raim Kajai. Muhammad Abidin Syakirin binti Zahir Ramazan, kumpulan Teta Rimba Arti Sukma College Christmas. Muhammad Azman bin Khalid, kumpulan Teta Rimba Arti Sukma College Amiruddin Bakri. Keputusannya adalah susah sangat nak buka ya. Nampak tak teman tapi mesra? Oh, the seal. Keputusannya adalah Muhammad Azman bin Khalid, kumpulan Teta Rimba Artis Sukma College Amiruddin Bakri. Dipersilakan kalau tak ada wakil. Bidin. Tahniah juga untuk Bidin. Baiklah, seterusnya Kak Lin kena laju sikit sebab orang teater tu dia slow sikit kan. Okey, seterusnya untuk kategori anugerah seni vokal, calon-calonnya ialah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hambali, kumpulan vokal ensemble Arti Sukma. Muhammad Rais bin Arifin, kumpulan nasyid Firasat Inza Arti Sukma. Fadli Haris bin Fayahid, kumpulan nasyid Firasat Inza Arti Sukma. Nur Amalina binti Said, Kelab Artis Kolej Pendeta Zakbar. Mary Angelina Jude, kumpulan choir Arti Sukma. Dan pemenangnya, anugerah seni vokal sekejap. Sorry. Nervous tau bila jadi penyampai, bila buat menari tak nervous. Baiklah, pemenangnya ataupun anugerah seni vokal UKM 2014 dinobatkan kepada Fadli Haris bin Fayahid daripada kumpulan nasyid Firasat Inzar Arti Sukma. Terima kasih seni vokal. Kita teruskan dengan anugerah seni muzik atau seni musik bahasa Indonesianya. Calon-calonnya adalah Nur Amirul Aina. Zamri. Kumpulan Cak Limpung Hati Sukma, kumpulan Pendeta Zakbar. Seterusnya Nur Fitriyanti Masyila. Ini siapa ya? Kumpulan musik modern Arti Sukma, kumpulan Dato' On. Seterusnya Nur
Nur Aisyah binti Osman, kumpulan Cak Lempong. Arti Sukma, kumpulan Pendeta Zakbar. Muhammad Mila Hanif binti Hasbuan. Abang Kancil, jangan salah sebut. Kumpulan Muzik Moden, Arti Sukma, Kolej Pendeta Zakbar. Terusnya Putri Aifa Yana. Ya, Al-Yana bahasa Arabnya. Al-Yana binti Muhammad Nur. Kelab Artis Kolej Pendeta Zakbar. Kolej Pendeta Zakbar. Macam orang Arab lah nama. Siapa ya pemenangnya ya? Bukan tengok kat kertas, tengok dekat tu pemenang. Oh ya, salah tengok kertas. Mana buka ya? Tengok, mesti nak minta tolong saya. Buka sedikit. Siapa nama? Ini kok dari Indonesia ini ya? Dari Indonesia atau dari Jawa atau dari Arab ya? Siapa ya? Ini dari Melayu Riau. Nurfirianti Masila. Silakan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih semua. Terima kasih ya Pak. Ya. Jumpa lagi. Sampai ketemu. Iya. Ada jodoh kita ketemu lagi. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Kalin dan juga Bung. Baik, hadirin sekalian, mari kita berhibur dahulu dengan persembahan dari Nur Syafiqah dan diiringi oleh kumpulan tarian Kolej Burhanuddin Helmi dengan lagu Manira. Ewa. Derulang kisau redup menutup, alas sayang redup menutup. Langit membiru kelam berkabut, alas sayang kelam berkabut. Rusaklah sudah lerala jiwa, alas sayang lerala jiwa. Bagailah mana rungkai nasibnya, alas sayang rungkai nasibnya. Buana fitra alam bersatu, manira sujud seru kalimat kudus, dia hanya satu. Buana fitra alam bersatu, manira sujud seru kalimat kudus, dia hanya satu. Dalam
Ya, tepukan yang gemuruh sekali lagi buat saudari Nur Syafika. Okey, jap. Tunggu saya naik dulu. Okey, itulah dia persembahan yang cukup baik daripada saudari Nur Syafika dan kumpulan tarian tradisional UKM. Sekali lagi tepukan. Okey, korang masih dengar tu kan? Okey, krik. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Syafika merupakan Johan Bintang Asli Remaja Kebangsaan. Okey, tepuk sikit lah. Dan kumpulan tadi juga merupakan Johan Tarian Tradisional ICAF 2014. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita akan ke anugerah yang seterusnya, iaitu 3 anugerah lagi. Anugerah College Tour Aktif, anugerah Club Tour Aktif dan juga anugerah Penggiat Seni Kampus. Bagi menyampaikan anugerah ini, saya menjemput sifu saya, iaitu Encik Amar Baharudin dan Puan Hazraniza Dola. Dipersilakan. Assalamualaikum. Kenapa walkie-talkie kat sana? Atas 2 sebab. Yang pertama untuk membezakan yang saya kali ini bukan pengacara tapi bekerja di belakang tabir. Cover. Dan untuk nak cover perut. Baiklah, untuk 3 anugerah. Yang anugerah pertama, kita dah jus kat belakang. Saya pegang anugerah College Interactive. Untuk anugerah College Interactive, calon-calonnya adalah calon-calon bagi anugerah College Interactive UKM 2015 ialah College Aminuddin Baki, College Tun Dr. Ismail, College Ibu Zain dan College Christmas. Dan pemenang bagi College Interactive untuk tahun 2015. College Christmas! Amboi catwalk dulu Cantik yang menang tadi. Tahniah Baiklah, untuk tanpa membuang masa, kita pergi ke anugerah seterusnya, iaitu anugerah kumpulan teraktif. Calon-calonnya ialah kumpulan Teater Rimba Artis Sukma, kumpulan Adia Matra Artis Sukma, kumpulan Nasyid Artis Sukma, Klub Teater Prasada, College Tun Hussein On, The Rhapsody College Tun Hussein On, dan habis dah. Ini bukan lirik tau. Ya. Baiklah, untuk keputusannya jatuh kepada Klub Teater Rimba Artis Sukma. Okey, untuk anugerah seterusnya adalah anugerah Penggiat Seni Kampus UKM 2015. Calon-calon bagi anugerah ini ialah Mazlan Harun, Jurulatih Kumpulan DK Barat Tunas Warisan Artis Sukma, Nora Adli Zantis, Jurulatih Kumpulan Pantun Sanggar Mestika Artis Sukma, Muhammad Azwan Ismail, Jurulatih Kumpulan DK Barat Tunas Warisan Artis Sukma. Pemenang bakal menerima cenderamata sijil wang tunai dan pemenangnya ialah
Mazlan bin Harun, Jurulatih Kumpulan Dikir Barat Tunas Warisan Artis Sukma. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Okey. kenapa kita dekat sini bro? Okey, untuk Malamanan semalam kita ada wakil daripada Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri yang beraktif dalam bidang kesenian. Saya nampak ada Ong kat sini. Ong, can I have you for a moment? Sini. Kau jangan dekat-dekat. Boyfriend dia dekat situ kan? Tumbuk kau jadi. Sini Ong. Hai Ong. Okey, semalam kita ada wakil daripada UKM yang ke peringkat kebangsaan untuk dipilih sebagai kategori kebudayaan. Jadi Ong, macam mana Ong buktikan? Okey Ong, macam mana Ong nak katakan bahawa sebenarnya dalam beraktif sebagai ahli seni juga boleh membawa kita kepada satu level yang tinggi, dan Ong juga sekarang mewakili UKM di peringkat kebangsaan. Macam mana ucapan dan little bit what can you express to the audience here? Wah, lama speaking, ya Allah. Ingat tadi, my God, aku boleh juga. Okay, about the culture, I think the important things to, what is that? Theater juga kot. The effort to maintain the seni tinggi, I think it is really should be respected. Yes, betul, berikan tepukan kepada Ong. It is very hard to pass the spirit. Betul Ong. Yes, So betul I Ong. think Yang belakang everyone who's sitting here is really good. Yes. Tahniah sekali lagi Ong daripada kami semua kepada anda, dan insya-Allah kita doakan yang terbaik kepada semua penggiat seni di Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Okey. Takut pula aku. Bila Abang jadi Jai. Okay, Kita sama-sama aku kita bawa tak apa, yang dekat pentas muda ready nak menari, nak menyanyi. Gitu. Kan. Dan paling penting aku nak cakap something kat kau Nan. Okey. Abang Amar ni memang gila mic. Okey, kenapa? Atas pun suara dia. Atas pentas pun dia minta. Okey, pantun. Pantun. Datang panggung seni nak tengok konsert. Dia dah bagi. Okey, tanpa kita buang masa lagi, kita terus ke persembahan yang seterusnya. Dia pegang mic juga. Persembahan daripada dia ambil mic. Baiklah, seterusnya kita ada persembahan daripada Amalina Said dengan lagu Sesal Separuh Nyawa diiringi oleh kumpulan tarian College Christmas. Persembahan. Andai pastinya ku tahu, takkan aku tinggalkanmu. Namun masih keliru teringat masa lalu. Tetap tiada ku lupakan indah setiap sentuhan cinta yang kau tinggalkan, kekalnya berdampingan. Mana harus ku hamparkan rindu, tiada kesudahan. Sesal biar separuh nyawa takkan hilang.
Okey, itu dia persembahan sebentar tadi. Persembahan daripada persembahan daripada Amalina Said. Amalina Said dan juga kumpulan tarian kontemporari KKM. Ya, dan mereka juga adalah Johan tarian Contemporary ICAF 2014 dan vokal terbaik ICAF 2014. Okey, Berikan kampung tepuk tangan sikit. lagi. Dengan lagu nyanyian Sesal separuh nyawa. Menyesal juga aku tengok tadi. Okey Nan, sambil-sambil kita dekat sini semua, kita lepas ini tepi sikit Nan, kau tu. Sekarang gitu you all. Selepas ni kita ada anugerah Queen of the Night dan juga King of the Night. Ada audience yang pakai sini insyaAllah. Ada yang menang. Cuma satu je Nan, aku nak. Asal kau walk back bro? Aku nak tunjuk something lah Nan. Aduh mana pula. Okay bro. Jangan dia itu lu buat apa? Oi, lampu sah. Krim wak doyok. Baru 3 hari aku pakai dah tumbuh misai. Jadi kepada anda semua yang datang kat sini bolehlah beli krim wak doyok dengan harga RM35 saja. Bayar ke tak ni? Bayarlah. Aku ngok doyok sama-sama naik sekarang. Okay bro. Abang Rusa. Okay, baiklah, seterusnya kita akan mempersilakan dahulu yang berbahagia Profesor Dr. Imran Hu untuk bersama dengan kita untuk kita umumkan pemenang Queen dan King of the Night. Okay. Okay, Prof. Okay, Prof. Alhamdulillah sihat, Prof. Alhamdulillah sihat, Prof. Okay, sebelum kita bagi King and Queen ni kan, tadi kita tak sempat interview. Betul, Prof. Interview kita nak interview live sikit, Prof. Prof ni hari ni tengok handsome, kalau rambut gitu kan. Memang daripada sekolah potong rambut tengah. Memang daripada dulu. Prof, sporting Prof. Jadi Prof, sebelum tu juga Prof, kita hari ni dah tengok persembahan-persembahan daripada semua artis-artis yang bergerak seni dalam seni budaya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Prof lihat bagaimana tarikan di UKM itu sendiri. Mutu seni di UKM memang tinggi sekali dan tahniah kepada semua yang telah melakukan persembahan malam ini. Terima kasih Prof. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi. Ya. Bagi anugerah Queen dulu. Queen. Okey Prof, Queen. Ayo. Anugerah Queen of the Night diberikan kepada Sabar Rokia dan nama-nama ni Rokia Saadah Jalandah. Okey. Dan anugerah untuk Queen of the Night malam ini jatuh kepada Nur Khalida Amran, Kolej Pendeta Zakbar. Mana Queen mana? Queen hilang. Ini cerita Cinderella ni. Aduh. Oh, tengah taca. Mana Queen of the Night, Queen. Oh, datang. Don't wait. Sabar. Prof, sabar, Prof. Masa tak sabar. That's why, Prof. Tak bawa. Nasib baik Datuk Riza dia bawa isteri. Datin, saya minta maaf, Datin. Mana Queen of the Night? Kita umumkan sekali Nur Khalida Amran, Kolej Pendeta Zakbar. Dia tukar, nanti dia nak perform. Okey, baiklah, kita bawa hadiah ke atas. Baiklah, kita umumkan pula King of the Night. King of the Night. Hadiah sama. King of the Night. Sabar, yang ni aku suka. Aduh. Okey. Dia macam ni. Diberikan kepada sabar bro. Pandai disangkat kita pula. Lawak. Prof sangkat kita. Okey, tak apa kita tahu. Jap. Queen dah turun. Okey, Queen dah turun, Prof. Cantik. Baju lain sah. Ambon. Okey, Queen kita pada malam ini. Cik Dah kemain, Cik Dah. Jangan sikit. Macam baju Iron Man. Kabel sini. Okey, Cik Dah sabar, duduk atas pentas dulu. Sini Cik Dah. Sini. Prof sini sikit. Tak nak sini. Tak apa. Cik Dah duduk sebelah Prof. Prof nak rasa juga.
Gementar. Bergetar tulang rusuk katanya lah. Okey, baiklah. Kita ada queen, mesti kena ada king. Ya. Yeah. Bukan King Kong kepala otak hang. Ni king betul. Okey. Aku sambung balik. Sebab ni daripada sedutan filem. Okey, anugerah King of the Night diberikan kepada Muhammad Hussein Sultani daripada Pusat Kebudayaan. Mana Hussein? Hussein Sultan. Oh, susah. Ammar. Okey dah. Okey. Dia hantar panglima. Okey. Ni jangan rapat sangat, yang atas tu perhati je. Okey. Baiklah, terima kasih jangan berperau kena sudi bersama kita. Cik dah hati-hati rambut tu tengok kalau sangkut susah pula nak fikir. Baiklah, seterusnya. Okey. Tepi sikit kau tu, tepi sikit. Kau nak tekan. Mana? Yang seorang ni mana ni? Seorang. Yang mengimbangi stage ni. Yang balance stage. Mana seorang lagi ni? Korang jangan kuang hajar kat sini sementang kita punya payment lagi. Naik kat sana. Kau tak boleh langkah. Aku tahu. Aku feeling macam queen tadi kan. Okey, try naik tengok. Okey. Peha, ya Allah. Betis besar peha aku. Ini dua betis kau sama dengan satu betis dia. Buang ajar kau. Okey, Dr. Randa, tengok dia kutuk I. Kau tembak kau. Belum dah tembak aku. Engkau sana biar dia tengah kan roboh, aku takut. Okay, ni sebenarnya saya nak buat pengakuan. Kejap, kenderaan berat kiri. Okey, terima kasih Pak An. Okey, sebenarnya ni bukan lemah, okey. Sebenarnya saya bengkak. Bengkak. Lama bergendam. Sebab bukan apa. Turun naik data, turun naik sebab pelajar yang macam orang kata pelajar yang sangat efisien kepada bagus. Dicalonkan anugerah apa? Anugerah pengurusan seni tapi ditumbangkan oleh senior saya Kak Syuhada. Tu YDP. Aku risau je tengok betis dia kalau naik kat aku. Kau kenapa kau sebenarnya geram dengan aku tak ada apa. Baiklah kita. Nasib baik kau undi aku tembak RK dulu. Aku tahu undi kau nak. Baiklah, seterusnya kita ada persembahan selingan. Daripada brother kita. Kita jangan salah sebut nama dia. Dia ala-ala Syafika sikit tapi bukan Baiklah, kita nak persilakan siapa ni? One Nur Syafika Rem, Johan Malam Bintang UKM 2014. Sekejap. Lagu ni biasanya dia baru-baru ni jadi hot. Baru hot Jadi hot dan kontroversi bro. Ya, sebab AJL Khalid Basker nyanyi. Yes, dia hot macam aku lah. Lagu apa tu kan? Baiklah, tanpa melengah masa lagi kita mempersembahkan lagu Roman Cinta. Silakan. Kamu pergi menjauh, sudah tiada udara untuk diriku hembus, dan nyutan nadiku terbentur melumpuh dalam hening jiwa. Kamu tak percayakanku, belakanglah dada dan kau intiplah di situ, pasti akan jumpa kasih yang menyala meratap dirimu, kerana kau satu-satunya cinta. Aku
itu dia persembahan yang cukup mantap daripada Abang Syafiq kita. Dia punya jamu macam nak beranak. TikTok kenaan kiri ikut. Okey, punchline tu dah lama sangat, okey? Okey, satu je I bawa perasan sekarang. Kita ada Mujibur in the house, luar merah. Bangla je, biar pakai suara macam ni. Okey. Dia main kasar, dia main tepuk-tepuk aku. Kau mampu? Tak apa, aku berhati je. Aku tahu kau memang suka memerhati macam ni. Sebab aku teringat tadi bila Abang Kancil buat watak. Sang Kancil beramai-ramai. Dah macam Tok Adi. Abang sabar Abang Rusa. Abang Rusa kepala. Ya, kita. Baiklah, kita akan teruskan arena kita dengan anugerah seterusnya. 3 anugerah kemuncak kita. Anugerah kemuncak. Jadi kita akan ke mood yang lebih serius orang kata. Okey, iaitu yang pertama anugerah Bintara Seni. Yes, anugerah mahasiswa dan anugerah seni mahasiswi. Baiklah, untuk kita melangsaikan upacara kemuncak ini, saya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Riza Atiq Abdullah, diiringi oleh yang berbahagia Dr. Rondes Haji, Dr. Rondes Rafi Haji Muhammad. Ya Allah, takut. Ketak ya. Ya Allah. Hey, sebut baik sikit nama orang, okey? Silakan Datuk, silakan Dr. Rondes. Doktor pandai ambil hati ni. Naik yang slow sikit, jatuh kan susah Mimi yang tak boleh tengok. Okey Datuk, Doktor, kita dah bersedia untuk 3 anugerah kemuncak kita. Adakah anda bersedia? Tak dengar, adakah anda bersedia? Macam yang satu macam. Korang lupa aku nak. Ada rupanya Mujibur. Okey, baiklah, sedikit pengetahuan kepada anda semua. Anugerah Bintara Seni Piala Naib Chancellor UKM 2015 ini. Jap, aku macam kena lindung jap, tak nampak muka aku kat kamera. Kelas besar tu tak nampak lagi. Oh ya, kecil je aku tengok kat kamera. Ada juga orang buat beg kat sini. Baiklah, penerima anugerah ini merupakan pelajar yang bergiat aktif bersama Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia sejak tahun pertama beliau menjakkan kaki ke UKM. Panjang lirik dia, lirik pula. Dia punya apa ni? Skrip dia. Anak sulung dalam keluarga ini merupakan mahasiswi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan yang bergiat aktif bukan sahaja dalam kegiatan seni Universiti Kebangsaan Malaysia, tetapi beliau sentiasa memastikan bahawa kegiatan seni tidak pernah menjadi penghalang untuk beliau mengekalkan PNJK terbaik setiap semester. Ya, beliau sangat berkarisma orangnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Gitu ya Allah. Ya Allah ya ampun ya Allah. Dalam kepimpinan sehingga dilantik menjadi Yang di-Pertua Urusetia Arti Sukma. Beliau memimpin dan memastikan banyak acara kesenian anjuran bersama Pusat Kebudayaan berjaya dilaksanakan, antaranya Malam Kesenian Minggu Mesra Mahasiswa Pelajar Baru UKM 2014 dan Asian Arts Festival. Panjang macam sabar. Tak habis lagi. Dan Asian Arts Festival UKM 2014. Yes baby. Dengan PNJK tertinggi di kalangan calon iaitu 3.65. Dekan. Penerima anugerah Bintara Seni Piala Naib Chancellor UKM 2014 adalah tak ada drum ke? Bunyilah sikit. Bunyi. Tak ada bunyi. Drum dah krik. Alhamdulillah, sedawa pula. Diberikan kepada kumpulan Nur Syuhada binti Muhammad Azam, kumpulan pengurusan seni Urusetia Arti Sukma. Tapi pada malam ini betul. Beliau tidak dapat Cik Syora tidak bersama kita kerana masalah keluarga. Jadi wakilnya boleh tolong ambil kata pentas. Ini wakil. Dan memberikan berapa patah perkataan? 140 aksara saja. Tak apalah. Nama kita bagilah Wakil. Okey, baik. Tak payah berucap. Okey, turun lah. Okey, tak gambar. Okey, gambar. Abang kan saya bang. Piwiklah sikit. Oh, ada kamera. Tiba masuk. Itu. Dan untuk makluman semua juga, anugerah Bintara Seni juga merupakan anugerah diberikan kepada mereka yang bergerak aktif dalam bidang kesenian dan kebudayaan, namun berjaya mengekalkan PNJK terbaik. Yes, betul. Terima kasih kepada wakilnya. Baiklah. Ni macam
Dia kata dalam akademik pun dia bagus, dalam bidang kebudayaan ni pun dia bagus. Yes, betul tu. Belajarlah tersasal bertahan pergi dia. Baiklah kita ke anugerah yang seterusnya iaitu Anugerah Seni Mahasiswi UKM 2014. Calon-calon tak payahlah. Penerima anugerah ini merupakan pelajar yang bergiat aktif sejak tahun pertama beliau menjejakkan kaki ke UKM. Beliau merupakan anak kelahiran Bagan Serai Perak ini, merupakan mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan aka FSSK yang bergiat aktif di dalam acara debat, puisi, sajak, pantun, malahan sering menggondol anugerah pemantun terbaik Pesta Pantun Belia Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau sering meraih kejayaan dan mengharumkan nama UKM setiap kali menyertai pertandingan yang dianjurkan di peringkat UKM IPT Negeri Kebangsaan Malah peringkat antarabangsa. Penerima anugerah seni mahasiswi adalah... Okay, tarik nafas dulu. Oh, jeng. Datuk Prauso jeng. Okay. Penerimanya adalah... Sebelum kita ni, sebab anugerah mahasiswa-mahasiswi ni adalah anugerah untuk mereka yang berserta. Yeah. Oh, itu je. Sebab ada baju ni. Alright, baiklah. Penerimanya adalah Ainur Syakirah binti Muhammad Hisham, kumpulan pemantun Sanggar Mestika, urus setia artis Supa UKM. Pantun. Pantun, kita... nak buat ke pantun ni? Ya, aku pantang. Aku dulu sekolah menengah juara pantun dia. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kau rasa kena tak pantun tu? Tahulah. Pantun kena, suara tu kena. Ini macam nak grade je, aku tengok. Sini sikit. Tahniah grade awal. Happy graduation day. Cepatnya grade. Ya Allah, malam ni. Senang. Aduh. Aku yang announce the grade. Babe, nanti kau jatuh, babe. Tak apa. Aku jatuh tak rasa apa. Dia jatuhnya aku risau, aku bergegar. Aku tahu kau sayang aku, Pak. Jangan tu juga orang. Tahniah sekali ucapkan kepada pemenang. Tahniah tepukan sekali lagi. Okey, baiklah. Sebelum saudari Ainur turun ke bawah, sediakan sedikit ucapan. Jangan lama-lama tau, sikit. 140 aksara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Pandan nak jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Terima kasih kepada Kak Tun, Abang Ijan, tim Pantun UKM dan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia kerana telah memberi peluang kepada saya. Terima kasih. Okey. Dia silakan. Dia jual pantun, aku nak jawab. Nak jawab. Ya, silakan Farhan. Ya. Datang panggung seni, terima anugerah. Engkau tak habis-habis. Sabarlah, ni betul. Sabar. Datang panggung seni, terima anugerah. Tahniah. Kau ingat aku main budaya kot? Nak balas? Tak apa, jangan balas. Nak jawab. Satu last. Harum mewangi bunga selasih. Terima kasih. Dia tak payah fikir, Dek. Kau mampu. Okay, terima kasih saudari. Terima kasih kau mampu. Datuk. Okey, seterusnya. Anugerah seterusnya. Okey, anugerah seterusnya adalah anugerah mahasiswa. Yes, ni aku nak tunggu ni siapa mahasiswa terulung ni. Mana dia? Okey, tak payah saya calon sebab kita dah ada ni. Okey, beliau ialah penerima anugerah ini merupakan pelajar yang bergiat aktif sejak tahun pertama beliau menjejakkan kaki ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Yup. Beliau merupakan anak jati kelahiran negeri Cik Siti Wan Kembang. Ia merupakan mahasiswa Fakulti Pendidikan yang bergiat aktif di dalam seni tari peringkat Kolej UKM IPT. Guana dia tu. Sering terlibat mengadakan persembahan jemputan di peringkat antarabangsa. Seterusnya seperti di London dan juga Vietnam. Tu dia siapa? Tak payah baca, dah tahu dah. Kecek. Siapa dia? Beliau sering mengharumkan nama UKM seperti setiap kali menyertai acara besar peringkat kebangsaan di mana yang dianjurkan oleh Jawatan Kebudayaan dan Kesenian Negara serta Kementerian Pelancongan seperti sambutan Cita Warna Malaysia, pertandingan pidato antarabangsa dan juga ASEAN Jazz Festival. Dan satu lagi, pertandingan tarik guli dalam tepung. Dia menang juga. Dia menang? Bukan punchline tu. Untuk punch muka kau. Berapa bintang ya? Berapa bintang? Okey, penerima anugerah seni mahasiswa ini adalah tapi sebelum tu Perak dengan Kelantan masih 0-0 lagi. Ya, itu dia.
Muhammad Safwan bin Abdul Wahab, kumpulan tarian Adia Matra. Mana dah Sawan? Tu dah muat sikit. Kelas mami muat sikit. Tu dia. Abe terus. Abe saya Mek Mi. Tu keseka. Kelas. Power. Okay, Abe, mentah-mentah. Abe ada hadiah, Abe. Abe tak sadar kelik hadiah tak ambil lagi. Sabar, mentah. Senyum sikit. Beg, apa sini, Beg? Senyum. Mau let saw lah. Tiba-tiba tukar lah slang. Bergetar perut aku tengok dia. Perut tak ada tulang. Maafkan saya kasar pula gurauan saya. Awak kejap. Awak. 170. Abe kecek latte. Kecek latte. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua, terutamanya Kelab Tarian Adia Matra. Mak ayam kita, mana Puan Rosmalinda, ABB Tarian semua dan semua ahli Kelab Adia Matra. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Dato' Randes, Prof kerana sudi sama-sama memberikan hadiah. Ya Allah, sudah sangat charming gitu. Betul. Ni sesuai dengan apa Kelantan sebut demo lah ni tak serupa mula. Sebab hak yang handsome yang tak lawa duk ngogak. Tu yang tak kena tu. Babe, ini ciptaan. Baiklah, kita telah pun sampai ke kemuncak kita. Pejam celik. Jangan pejam tak celik-celik. Nampaknya tengok kita kau tak dah celik sampai. dah. Yes, sebab I macam kan. Kita telah sampai ke penghujung rancangan. Nampaknya rancangan you all very entertainment sangat. Mentang-mentang lah kan. Okey, sebelum tu sebenarnya mesti ada yang tertanya kenapa konsep kita pada kali ini berbentuk dibuat di panggung seni ni kan? Yes. Kerana Sebab apa? Dah dalam tempoh 10 tahun Acik makan je. Kita ubah tahun ni, kita dekatkan dengan audiens kita. Lagipun. Tepuk sikit. Tepuk. Tak boleh cakap. Sebab setiap tahun kita buat makan, lagipun kalau ada orang datang ini nak makan tak boleh. Ya, betul. Diorang tak fokus dengan kita. Bukan, makan sebab je. kau ada. Okey, baiklah. Bagi persembahan penutup pada malam ini, kami menjemput dan mempersilakan kita menjemput persembahan penutup Amalina, Syafika, Hazanisa, Haris, Syafiq dan semua yang terlibat dalam Anugerah Seni UKM 2015 ini dengan lagunya Ikut Rentakku. Silakan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Jika mahu menjadi pacarku, haruslah ikut rentakku dulu. Dulu bila kita bermula, bukankah sudah kukata jangan mengawal perhubungan. Engkau mahu ku serah diri bila nak bermanja kasih, tapi sebelum itu renungkan, ku wanita berkejayaan, punya impian dan cinta, tak bergantung harap untuk berdikari. Dan diriku hanya mampu luangkan masa tertentu bercengkerama dengan teman lelaki. Jika mahu menjadi pacarku, haruslah ikut rentakku dulu. Ku tak selesa di awal selia dan didominasi. Kita melangkah jauh, haruslah ikut rentakku dulu. Dari gerak-geriku diatur, lebih baik solo. Setiap kali ku ada menemani hari
rentaku dulu. Ku tak selesai kawal selat dan diominasi. Hey, hey. Melangkah jauh, haruslah ikut rentaku dulu. Gerak-gerikku diatur, lebih baik solo. Dengarkan kata-kataku, tiada ragu-ragu. Ikut rentaku. Hello. Itu dia, terima kasih persembahan penutup. Dan sebelum kita menutup tirai ini, terima kasih Cik Da, amboi bergetar tulang keting. Sebelum itu juga kita nak jemput semua div-div kehormat untuk ke pentas untuk kita bersesi bergambar dulu dengan semua pemenang anugerah malam ini. Dijemput semua pemenang anugerah bersama dengan div-div kehormat ke pentas untuk kita adakan sesi bergambar. Ayo, pemenang anugerah silakan. Doktor silakan. Prof, ini memang stable Prof. Kalau kereta naik ke okey tadi. Silakan jemput. Semua pemenang anugerah kita jemput untuk ke pentas sekali lagi. Dan kepada semua hadirin adat, jangan pulang dahulu hadirin, kerana kita ada jamuan sedikit untuk anda semua di lobby A. Dan kalau boleh stay with us till the end of the program and kita makan bersama